Sekarang MS saya dah naik melonjak kepada A+. Saya sering tidur dalam kelas. Susah fokus, tak ada tenaga sebab homework dah bertimbun. So malam tu memang dah berjaga. Perubahan saya selepas saya ambil SCV Mytropic ni, saya rasa lebih bertenaga. Saya lebih perform dalam certain subject lah. Contohnya macam MS saya. MS saya daripada trial saya hari tu dapat B+. Sekarang MS saya dah naik melonjak kepada A+. Sebelum saya mengamalkan Mytropic ni, saya rasa problem solving dalam MS ni susah sangat. Susah nak faham, susah nak tangkap. Dia susah nak solve lah. Selepas saya dah ambil Mytropic ni, dah semakin lancar lah. Semakin saya boleh selepas ambil Mytropic ni. Result trial saya dapat 7A 2B. Dan Alhamdulillah sekarang result SPM sebenar saya dapat 8A 1B. Semangat dan sokongan saya kena bagi penghargaan kepada ibu bapa saya sendiri yang dah banyak membantu saya dari segi kewangan, emotional support dan juga lain-lain lah. Seterusnya saya juga perlu memberi penghargaan kepada guru-guru dan juga rakan pejuang saya. Mereka lah yang telah mendidik saya sejak daripada trial lagi. Mereka lah telah membimbing saya ke arah yang betul. Dan pastikan saya mendapat kecemerlangan yang luar biasa ini. Saya sarankan kepada anak-anak muda di luar sana untuk ambil Mytropic ni sebelum terlambat. SCV Mytropic lah. Dia adalah satu booster minda dan vitamin nombor 1 Malaysia.